Sesungguhnya alam ini mempunyai ramai insan-insan seperti mereka, dan tidak pernah sunyi daripada mereka hingga hari kiamat. Ya, semua kita dapat jumpa tak jumpa. Dia nak jumpa para awliya kena apa? Kena bersih dalam. Kita bersihkan betul-betul, tak payah minta Tuhan bagi. Araishillah, di mana pengantin-pengantin Allah Ta'ala ni kita nak jumpa kenalah bersih. Macam juga pengantin Raja Sari. Takkan orang, kalau dulu kan, ini sekarang pakai buffet banyak. Dulu masa tua nenek kita buat kerja kahwin, dia ada gotong royong kan, yang jaga kat kawal ke apa, yang basuh pinggan. Kalau tangan dia potong dengan harang, takkan nak bisa salam kan? Mana orang bagi? Kau pergilah mandi dulu kan, dah bersih baru dah boleh salam. Raja satu hari dia, 2 hari tak jadi raja lah. Cari je. Lepas tu tak ada kan, kau nak bisa salaman dia, kena bersih. Mana nak berjumpa dengan orang macam tu, kena bersih. Ini orang biasa, ini waliullah, kena bersih. Dan bersih wali bukan dia nak bersih luar, dia bersih dalam. Rohani kamu tu betul-betul menghadap Tuhan, betul-betul tahu tu. Ya, apa boleh jumpa Tuhan bukan. Tu je.